Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa kaifa halukum jami'an? Apa khabar murid-murid ustaz? Pada kali ini kita nak baca kisah antara arnab, kucing dan kura-kura. Murid-murid boleh rujuk buku teks iaitu pada muka surat 78 dan 79. Tajuknya adalah Al-Ittihadu Asasu An-Najahi. Al-Ittihadu bermaksud perpaduan, Asasu asas, An-Najahi bermaksud kejayaan. Perpaduan, asas, kejayaan. Diminta murid untuk mendengar serta membaca bersama guru dan mengambil pengajaran dari kisah ini. Mari kita baca bersama-sama. Hayya naqra'u jami'an. Ana ja'i'un jiddan. Uridu aklat tuffahi lakinnani la astati'u al-husula alaihi. Ana ja'i'un jiddan. Saya lapar sangat. Uridu aklit tuffahi. Saya nak makan buah apple. Lakinnani, tetapi saya la astati'u, tak berdaya ataupun tak mampu. Al-husula alaihi, nak mendapatkannya. Limadha anta hazinun ya sadiqi? Limadha anta, kenapa kamu? Hazinun, sedih. Ya sadiqi, wahai saudaraku atau wahai sahabatku. Hal indaka mushkilatun. Hal, adakah? Indaka, kamu ada. Mushkilatun, masalah. Adakah kamu ada masalah? Taba'an, indi mushkilatun kabiratun. Uridu dhalika tuffaha walakinnani la astati'u al-husula alaihi. Taba'an, sudah tentu. Indi mushkilatun, saya ada masalah. Kabiratun, besar. Uridu dhalika tuffaha, saya nak buah apple itu. Walakinnani, tetapi saya la astati'u, tak berdaya. Al-husula alaihi, mendapatkannya. La tahzan ya sadiqi wala tai'as. La tahzan maksudnya jangan sedih. Ya sadiqi, wahai saudaraku atau sahabatku. Wala tai'as, dan jangan berputus asa. Nuhawilu al-husula ila tuffahi ma'an. Nuhawilu bermaksud kita cuba, al-husula mendapatkan, ila tuffahi ma'an, apple itu bersama. Hasanan, kif ala katifi wa khudh at-tuffaha biyadika. Hal tastati'u? Hasanan, baiklah. Kif ala katifi, naik atas bahu saya. Wa khudh at-tuffaha biyadika, dan kamu ambil apple dengan tangan kamu. Hal tastati'u? Adakah kamu mampu? La ya sadiqi, tidak wahai sahabatku. Ma zala at-tuffahu ba'idan an yadi. Nahtaju ilal musa'adati. Ma zala, maksudnya masih. At-tuffahu, buah apple masih jauh. Ba'idan, ma zala at-tuffahu ba'idan, buah apple masih jauh. An yadi, dari tangan saya. Nahtaju, kita perlukan. Ilal musa'adati, ada pertolongan. Kemudian mereka nampak kura-kura datang. Alhamdulillah, nahnu mahzuzani. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita bernasib baik. Hunaka sulahfatun ta'ti, di sana ada kura-kura datang.
Natlubu musa'adataha. Mari kita minta pertolongannya. Ahlan ya sadiqatayya. Apa khabar sahabatku? Marhaban ya sulahfatu. Ataiti fi waqtin munasibin. Selamat datang, wahai kura-kura. Kamu datang tepat pada masanya. Nuridu musa'adataki liqatfit tufahi. Nuridu musa'adataki. Kami memerlukan pertolongan kamu liqatfit tufahi, untuk memetik buah apple. Ana musta'iddatun bikulli sururin. Ana musta'iddatun. Saya nak bantu kamu bikulli sururin, dengan penuh gembira. Tayyibun. Nuhawilu qatfat tufahi ma'an. Baik, mari kita cuba petik buah apple bersama-sama. Wa akhiran hasalna ala tufahi ladhidhun jiddan. Wa akhiran, dan akhirnya hasalna ala tufahi, kita berjaya sampai ke buah apple. Ladhidhun jiddan, lazat sungguh. Bitta'awuni wattihadi nanjahu. Bitta'awuni, dengan membantu dan perpaduan kita berjaya. Taba'an, al-ittihadu asasun najahi. Sudah tentu, perpaduan asas kejayaan. Jadi dari kisah ini cerita tentang kerjasama antara kura-kura, arnab dan juga kucing dalam bantu-membantu mendapatkan sesuatu, iaitu buah apple. Syukran jazilan wa ilal liqa. Terima kasih dan jumpa lagi.